hendak menuju kepada Allah, fokus pada Allah. Dalam kita bekerja itu bawa Grab, kita bekerja apa saja pun, nurse ke apa ke, hatta cabin crew pun. Ada stewardess yang mereka zikir tarikat juga, stewardess ni. Jumpa makcik-makcik yang pergi umrah. Dulu ada flight SQ kan, perbaiki ilmu fiqah. Macam mana ni nak, ni flight saya macam ni, oh makcik-makcik boleh solat macam ini aja, makcik boleh solat. Sebab kadang-kadang makcik dah tanya ustaz segan, dia tanya stewardess. Dalam masa waktu yang sama, cari pekerjaan yang lebih baik lah, kalau boleh. Ini caranya. Jadi kita pandang orang ini tidak sebelah mata. Al-kibr, kesombongan itu, kata Nabi SAW, batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan memandang rendah manusia. Aku lebih baik daripada dia. Itu kata siapa tu? Aku lebih baik daripada dia. Iblis. Anak saya madrasah, anak dia kerja saya, anak saya lebih baik. Astaghfirullahaladzim, la haula wa la quwwata illa billahil azim. Jangan macam tu.